Assalamualaikum. Saya ingin menjawab soalan ini. Jadi, soalannya ialah, Assalamualaikum Ustaz, apa maksud bila perawat bercakap dengan jin dan lain-lain dalam badan pesakit itu memudaratkan dan menyakitkan badan pesakit? Baik, jawapannya, dalam sudut rawatan Islam berkaitan dengan gangguan jin dan syaitan, ada pelbagai cara kaedah perawatan yang mana setiap perawat ada pelbagai cara pendekatan. Cuma di sini saya ingin menyatakan bahawa dengan kaedah bercakap dengan jin yang merasuk pesakit, ia memang menyakitkan, memudaratkan lagi pesakit tersebut, kerana bila perawat memberi ruang atau peluang kepada jin syaitan yang berada di dalam badan pesakit untuk berinteraksi dengan perawat, dan akan datanglah pelbagai reaksi, sama ada merasuk dengan cara ganas ataupun dengan secara lembut, berkata-kata je, dia borak-borak, dia bual-bual kan. Itu dah memudaratkan badan pesakit. Kerana apa? Anda telah mengaktifkan satu energi lain yang bukan kejadian awal, kejadian asal manusia tu. Jadi maksudnya satu energi lain tu ialah sebenarnya ia dari luar, daripada jasad pesakit. Dari luar. Sebenarnya ia dari luar. Bila anda dah bagi perawat khususnya, dah bagi peluang untuk dia bercakap itu, ini, maksudnya anda telah memberi ruang kepada jin tersebut lebih lagi menguasai badan pesakit. Faham tak? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab jin bukan semudahnya dia nak bercakap dengan badan pesakit, kecuali pesakit itu betul-betul lemah, betul-betul dah mudarat badannya, baru benda tu boleh bercakap. Jadi kita sebagai seorang perawat, kita kena beri pilihan yang terbaik kepada pesakit dalam rawatan yang kita jalankan. Contoh, ruqyah keluarkan, cukup. Tak perlu sampai nak berbual-bual, nak tanyalah, kau suka makan apa, kau dari mana, siapa hantar kau, kenapa kau duduk dalam badan dia. Tak perlu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebab apa saya cakap tak perlu? Perawat telah memberi ruang dan peluang kepada jin syaitan tersebut menguasai badan pesakit. Anda kena ingat tu. Anda perawat telah memberi ruang dan peluang kepada jin syaitan menguasai, memegang badan pesakit dengan lebih agresif. Bila dah beri peluang, benda tu lagi dia menyesuaikan sifat dia dengan badan pesakit tu. Sama ada tubuh badan jin tu ke, ataupun emosi pesakit tu, atau apa sajalah yang berkaitan dengan gangguan ni, kekuatan jin syaitan tu, dia akan meresap badan pesakit. Bila ajak berbual, bermaksud perawat telah memberi peluang kepada jin tersebut lebih kenal badan pesakit tu. Faham tak? Dan selepas perbualan yang dijalankan, kata contoh 1 jam borak bual dengan jin yang menguasai pesakit, 1 jam. Itu dah memang mudarat sangat lah. Sebab apa? Badan pesakit akan letih, akan lunyai, dan dia akan boleh tumbang lah. Dan kecederaan dalaman akan bertambah parah. Sebab apa? Perawat sini dah bagi lesen, lampu hijau untuk kau kuasailah badan dia untuk borak dengan aku, bagi info. Sebab sebenarnya kita ada cara lain lagi yang lebih mesra pesakit dalam rawatan gangguan jin syaitan ini, yang boleh kita pilih. Perawat lah, boleh kita pilih.
Yang tak perlu untuk nak bercakap dengan syaitan dalam badan pesakit tu apa? Untuk apa? Saya memang tolak lah. Saya memang tolak kaedah-kaedah yang bercakap dengan jin. Lagilah kalau dah sampai 30 minit sampai 1 jam masih lagi borak-borak. Okey? Jadi itu pendapat saya lah. Dengan kaedah saya. Sebab saya memang tolak. Borak, bual-bual dengan jin memang saya tolak. Sebab apa? Saya fikirkan jasad pesakit, dia akan menyakitkan pesakit. Dia akan menguasai lebih lagi jiwa raga pesakit, jasad pesakit tu. Jadi ini antara huraian dalam VTT ni yang ringkas lah. Jadi saya harap masyarakat semua khususnya faham kenapa Pusat Rawatan Islam Saidina Umar menolak sekeras-kerasnya kaedah-kaedah rasukan, masukkan jin dalam badan kita, berborak dengan jin, gelak-gelak, ketawa-ketawa semua kan. Dalam rawatan. Memang kita tolak keras. Sebab apa? Kita menjaga keharmonian dalam kehidupan pesakit selepas rawatan dijalankan. Kita tak nak pesakit lepas tu dah lembik. Apa jadi Ustaz? Tak kesian ke? Anda yang lihat, mungkin anda boleh macam ni. Tahu tak? Mangsa tu yang sedang dirawat dikuasai oleh jin yang ditanya-tanya oleh perawat. Kesian kat mereka tau. Mereka sakit. Dan pertanyaan saya ya, kalau anda semua suka tengok perawat borak-borak dengan jin, sampai 1 jam boleh layan, anda bayangkan yang kerasukan tu ialah anak-anak anda sendiri, keluarga anda sendiri, mak anda sendiri, ayah anda sendiri. Macam mana perasaan anda? Ini anda gelak-gelak tengok sebab itu bukan keluarga. Ini saya tanya kalau itu ialah keluarga anda sendiri. Fikir-fikirlah. Untuk tahun 2025 ni, kita kata anggap kita dah masuk ke tahun baru. Dalam kalender. Jadi, pilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Jumpa lagi. Tagline Pusat Rawatan Islam Saidina Umar. #tiada saka, tiada sihir. #lain dan lain.